Semua orang sedang mencari berita popular. Saya merasa sedih kerana orang yang running media sosial kebanyakan hanya akan mencari media yang pada waktu pagi mereka akan dapat lebih banyak trafik, menjadikan perbincangan dan juga mereka yang mengendalikan media sosial di Malaysia lebih diikat oleh rasa untuk mendapatkan trafik, bukan untuk menyebarkan maklumat yang memiliki kepentingan dengan masyarakat awam. Jadi semua admin page, yang mana ada admin page yang selalu naikkan konten, tuan-tuan sepatutnya lebih memberi perhatian untuk update pada orang yang follow page tuan-tuan ataupun yang scroll page tentang keadaan ekonomi, supaya akhirnya perasaan kita sama kita, kerana kita yang mengendalikannya dan kita mewakili sebahagian besar daripada masyarakat awam. Tuan-tuan kena naik. Kalau hari-hari tuan-tuan naik tentang pertikaian-pertikaian yang sepele, pertikaian-pertikaian yang tuan-tuan fikir di dalamnya ada banyak kebencian, tuan-tuan akan merasa sangat rumit. Pertikaian-pertikaian yang besar adalah membuatkan orang semua berfikir bahawa kita sedang melalui pintu ekonomi yang sangat-sangat kritikal sekarang.